Okey kelas, saya nak kamu semua beri satu tepukan kepada Amir. Amir sekali lagi berjaya mendapat keputusan yang cemerlang. Jadi, saya harap kamu semua boleh jadikan Amir sebagai contoh untuk kamu pun berjaya juga. So Amir, Tania, saya bangga dengan kamu. Zack, ceritakan dekat aku sekarang, macam mana semua benda ni boleh jadi? Puasku dihantui, lemasku di hatinya, lirik dan lagunya seakan halusnya. Sat. Buat apa kat sini? Tunggu bas Ha? Kau nak tahu tak? Aku nak cerita satu hal lah. Nak dengar? Kau tahu tak? Aku benci dekat kau. Ha? Asal kau lah. Aku benci semua orang pandai dekat dunia ni. Kau tahu tak? Kau tahu tak? Orang bodoh macam aku ni apa? Ha? Kena pijak-pijak je. Ha? Orang sanjung orang pandai macam kau je. Kau dengar tak? Ha? Kalau lah pandai macam kau kau patikan. Pagi sekali. Zack, Apa tu nak lari? awak tak perlu jadi pandai pun untuk dapat dekan. Saya boleh tolong awak. Tolong. Aduh, Domeh. Tapi cuba kau bagi tahu aku. Macam mana kau nak tolong aku sekarang? Mula-mula, saya akan hantar satu email ke unit admin. Lepas dia tekan link, semuanya akan bermula. Malware akan hack ke dalam main sistem universiti. Malware akan pecahkan sistem pertahanan universiti satu persatu. Saya terus cari nama awak dalam sistem pemarkahan. Lepas buku rekod, tinggal menata saja. Kerja kau memang gempak lah, Mi. Tapi mana kau belajar buat semua ni? Sebenarnya, masa kau buat semua benda tu, siapa je yang ada? Aku dengan Ami je yang ada. Biar betul kau ni. Amir, budak cacat yang dah mati tu. Kau serius ah? Baik dong. Kau tahu tak? Aku dapat banyak klien sebab Assalamualaikum semua. Nama saya Chelmi. Saya merupakan pengarah daripada Pusat ICT. Bersama saya Tuan Fairuz. Jadi, saya meminta semua pelajar untuk mengeluarkan laptop atau gadget anda masing-masing. Jadi kerana sebentar lagi kami akan melakukan spot check. Jadi, betul lah. Kau yang transfer semua malware data dalam laptop kau guna connection wifi yang sama. tak. Bukan aku. Aku dah cakap Amir tu yang buat. Bukan aku. Seorang penuntut universiti di Rahman Empat Hari semesti percaya
Prof, relax. Kita dah banyak tolong budak-budak ni. Budak-budak yang bocorkan kerja kita pun dah settle. Aku tak nak SPRM masuk. Ini bukan setakat create budak-budak yang kau naikkan, kau ambil duit. Tapi banyak kerja kotor lagi yang kau buat. Prof, jangan risau. Budak-budak saya dah jalankan kerja. Ini bahagian Prof.